Dua tekanan, soalan belaka, soalan nombor 11. Okey, Raja 11.1 menunjukkan dua buah kereta lumba. Okey, 11.1A dan 11.1B. Apakah perbezaan di sini? Soal tunjukkan pada gambar Raja. Yang pertama ialah berkaitan dengan jisim kereta. Kemudian lagi satu adalah spoiler. Okey, spoiler yang berbentuk aerofoil terbalik, yang bawah ini adalah spoiler berbentuk aerofoil. Soalan A, satu, apakah prinsip fizik yang terlibat pada spoiler kereta? Okey, ini adalah yang berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Okey, kemudian soalan 2. Berdasarkan Raja 11.1A dan 11.1B, bandingkan jisim kereta yang pertama. Kedua, hal laju udara di bahagian bawah spoiler. Lagi satu adalah tekanan di bawah bahagian bawah spoiler. Tiga yang perlu dibandingkan. Saya tuliskan dulu. Pertama, jisim kereta. Kedua ialah hal laju udara. Bawah spoiler. Lagi satu adalah tekanan di bahagian bawah spoiler. Semua di sini ingin bandingkan antara Raja 11.1A dengan Raja 11.1B. Tuliskan dulu semua. Kemudian kita bandingkan jisim kereta lumba. A adalah lebih besar daripada B. Hal laju udara di bahagian bawah spoiler. Ini perlu rujuk kepada bentuk spoiler tersebut. Sebelum bincangkan jawapan untuk yang bahagian bawah, kita lihat dulu bentuk aerofoil. Jadi ini adalah bentuk aerofoil yang pada sayap kapal terbang. Yang bahagian atas sini, laluan yang lebih jauh ini, pengaliran udara adalah hal laju yang lebih tinggi. Jadi dia akan menghasilkan kawasan yang tekanan rendah. Di mana bahagian bawah sini, hal laju yang lebih rendah, hal laju udara yang lebih rendah. Jadi menghasilkan kawasan yang tekanan yang lebih tinggi. Jadi perbezaan tekanan ini akan menghasilkan satu daya angkat yang menyebabkan kapal terbang ini ke atas. Jadi bentuk aerofoil ini digunakan juga pada kereta lumba yang tersebut pada spoiler. Kalau adalah aerofoil yang biasa, dia akan menghasilkan satu daya angkat ke atas. Tapi kalau aerofoil yang terbalik, dia akan menghasilkan satu daya ke bawah. Ingat di sini lah, kalau laluan yang lengkung seperti ini, laluan yang lebih panjang, hal laju udaranya lebih tinggi. Sebab hal laju udara dari udara di sebelah kiri akan sama sampai ke sebelah kanan pada waktu yang sama. Sebab laluan di atas lebih panjang, jadi dia udara perlu bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi daripada bawah. Selepas merujuk kepada penerangan aerofoil, jadi kamu boleh nampak ialah kalau aerofoil, spoiler yang berbentuk aerofoil, hal laju udara lebih tinggi di bahagian atas, bawah adalah lebih rendah. Tapi untuk spoiler berbentuk aerofoil terbalik, hal laju udara di bahagian bawah lebih tinggi.
Jadi sini jawapan ialah A lebih besar daripada B. Okey, kemudian tekanan. Okey, tekanan kalau H laju tinggi, tekanan rendah. Jadi B lebih besar daripada A. Okey, kemudian soalan yang berikutnya ialah hubung kaitkan jisim dengan kestabilan kereta. Okey, jisim adalah tidak ada kaitan dengan kestabilan kereta tersebut. Jadi cikgu ubahkan soalan ini kepada H laju dengan kestabilan kereta. Okey, jadi sini semakin tambah laju udara di bahagian bawah spoiler, semakin bertambah kestabilan kereta. Okey, lagi satu adalah kaitkan laju udara di bawah spoiler dengan tekanan. Okey, semakin bertambah laju udara di bahagian bawah spoiler, semakin berkurang tekanan. Ya. Okay, soalan B, Raja 11.2 menunjukkan keratan rentas sayap kapal terbang. Okay, ini adalah bentuk aerofoil. Okay, soalan 1, terangkan bagaimana bentuk aerofoil ini menghasilkan daya angkat. Okay, di sini kita boleh rujuk balik nota tadi. Okay, pertama ialah pengaliran udara dengan laju yang tinggi di bahagian atas sayap menghasilkan kawasan tekanan rendah. Okey, lagi satu ialah pengaliran udara dengan laju yang rendah di bahagian bawah sayap menghasilkan kawasan tekanan yang tinggi. Okey, ini saya rujuk kepada buku teks. Okey, kemudian apakah kesannya sebab ada perbezaan tekanan? Okey, perbezaan tekanan ini menghasilkan daya angkat. Okey, daya angkat sudah jelas bahawa dialah ke atas. Okey, cadangkan dua cara untuk meningkatkan daya angkat pada sayap kapal terbang tersebut. Okey, satu faktor ialah selain daripada bentuk aerofoil, lagi satu faktor yang boleh menyebabkan daya angkat ke atas adalah sudut serang ini. Okey, jadi kita boleh buatkan ialah menambahkan sudut serang. Lagi satu adalah menggunakan sayap berbentuk aerofoil yang lebih panjang. Okey, lagi satu cara adalah menggunakan bahan yang berketumpatan rendah untuk membina kapal terbang tersebut. Soalan C, Raja 11.3 menunjukkan sebuah kereta lumba F1 dengan menggunakan konsep fizik dan pemahaman anda. Cadangkan perubahsawaian yang boleh dilakukan kepada kereta F1 ini supaya kereta tersebut dapat bergerak dengan lebih laju dan selamat. Okey, cadangan anda mesti merangkumi satu, jisim, bentuk kereta, saiz daya
bentuk spoiler dan saiz spoiler. Okey, sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya setiap satu aspek perlu jawab di sini. Okey, jadi saya salingkan dulu jisim kereta. Okey, kedua adalah bentuk kereta. Okey, ketiga saiz tayar. Okey, lagi adalah bentuk spoiler. Lagi satu adalah saiz spoiler. Okay, yang pertama jisim kereta. Jisim kereta kita perlu jisim kereta yang lebih rendah. Okay, kenapa nak pilihkan yang lebih rendah? Sini tujuan adalah bergerak dengan lebih laju dan selamat. Okay, jisimnya lebih rendah, pecutan lebih tinggi. Okay, kemudian bentuk kereta, kita pilihkan bentuk kereta aerodinamik. Okay, jangan salah satu spoiler ialah ke atas. Sini adalah aerodinamik, ialah mengkurangkan rintangan. Rintangan udara. Okay, bentuk kereta bukan gunakan aerofoil. Aerofoil ialah ke atas. Aerodinamik untuk mengkurangkan rintangan udara supaya boleh meningkatkan pecutan kereta tersebut. Okey, kemudian saiz tayar. Saiz tayar kita perlu saiz tayar yang lebih besar sebab untuk meningkatkan kestabilan kereta. Lebih stabil lah. Okey. Kemudian adalah lagi satu bentuk spoiler. Kita nak pilihkan bentuk spoiler ialah aerofoil terbalik. Okay, aerofoil terbalik kenapa? Jadi boleh meningkatkan, boleh meningkatkan kestabilan kereta juga. Okey, kenapa boleh meningkatkan kestabilan kereta? Kenapa boleh meningkatkan kestabilan kereta? Sebab bentuk aerofoil terbalik boleh menghasilkan daya ke bawah. Jadi menghasilkan daya ke bawah itu, jadi kereta akan lebih stabil. Okay, kemudian saiz spoiler kita pilihkan saiz yang lebih besar. Sama juga meningkatkan kestabilan kereta. Okay. Perbezaan tekanan di bahagian atas dan bawah untuk spoiler lebih besar. Jadi daya ke bawah juga lebih besar. Sama konsep untuk yang bentuk aerofoil ini. Okay, kalau kamu nak tambahkan penerangan untuk bentuk aerofoil, boleh tuliskan yang sama seperti ini, yang soalan B1. Tapi ialah kamu kena tukarkan, sini bukan sayap. Okey, ini adalah spoiler pada kereta. Tapi yang kalau terbalik maksudnya bahagian bawah mempunyai hal laju yang lebih tinggi. Aliran udara mempunyai hal laju yang lebih tinggi di bahagian bawah. Okey, cikgu tuliskan di sini. Hal laju udara rendah di bahagian atas untuk spoiler. Hal laju udara tinggi
di bahagian bawah untuk spoiler. Bawah spoiler. Okey, ini jawapan untuk bahagian C. Soalan yang berikutnya ialah soalan negeri 9, soalan 10. Okey, soalan ini Raja 10.1 menunjukkan sebuah kapal selam mengalami tekanan tertentu apabila berada pada kedalaman tertentu. Okey, di sini kapal selam terapung. Ini berkaitan dengan prinsip Archimedes. Okey, soalan A. Apakah maksud daya apungan? Okey, di sini apakah maksud daya apungan? Kamu boleh rujuk buku teks tu. Apakah maksud daya apungan? Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah sesuatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Okey, di sini kamu boleh ikutkan jawapan di dalam buku teks anda. Soalan B. Raja 10.2 menunjukkan tangki palas yang terdapat di dalam kapal selam. Okey, tangki palas yang dia mengawal sama ada kapal selam tersebut boleh tenggelam ke dalam atau terapung ke atas. Okey, jadi sekarang ni terangkan bagaimana tangki palas ini digunakan untuk menenggelamkan kapal selam ke dalam laut. Jadi maksudnya sekarang hanya perlu terangkan bagaimana kapal selam boleh tenggelam ke dalam apabila air disedut. Air disedut ke dalam tangki palas. Okey, apa yang terjadi ialah jisim kapal selam bertambah. Bukan saja jisim kapal selam bertambah, beratnya juga bertambah. Okey, berat. Okey, apabila berat kapal selam bertambah, jadi kamu kena bandingkan dua jenis daya yang bertindak pada kapal selam itu. Satu adalah daya apungan, lagi satu ialah berat. Okey, kamu boleh lihat di sini, semasa berat kapal selam bertambah, jadi kapal selam berat kapal selam lebih besar daripada daya apungan yang bertindak pada kapal selam tersebut. Okey, jadi apa yang berlaku ialah daya paduan akan bertindak ke bawah. Okey, kita ambil kirakan dua jenis daya yang bertindak di sini, berat dengan daya apungan. Jadi apabila berat bertambah, ia akan lebih besar daripada daya apungan, jadi menyebabkan daya paduan ialah ke bawah. Jadi kalau ke bawah, jadi kapal selam tersebut akan tenggelam ke bawah. Okay, soalan C. Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri komponen bagi 4 kapal selam PQRS. Okey, apa aspek yang perlu dibandingkan? Pertama, sumber tenaga. Okey, kamu boleh rujuk jadual dalam soalan. Kemudian kedua adalah bentuk kapal selam. Okey, ketiga ialah peralatan tambahan untuk melihat permukaan. Okey, lagi satu adalah bilangan pilar kipas. Okey, kemudian anda perlu buatkan pilihan. Okey, selalunya boleh semak 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, baru cukup markah untuk 10. Okey, kemudian di sini sumber tenaga kita pilihkan nuklear. Kenapa nak pilihkan nuklear?
Satu ialah dia boleh gunakan untuk tempoh masa yang lebih panjang. Okey, tahan lama. Okey, lagi satu ialah boleh menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Okey, kemudian bentuk kapal selam kita pilihkan hydrodynamic. Okey. Mungkin ada orang akan fikirkan silinder pun sesuai, tapi di sini jawapan yang lebih baik ialah hydrodynamic. Okey, hydrodynamic. Hydro bermaksudnya di dalam air. Okey, satu ialah aerodynamic yang udara, satu hydrodynamic ialah untuk mengkurangkan rintangan air. Hydro merujuk kepada air. Jadi kalau mengkurangkan rintangan air boleh buat apa? Boleh meningkatkan pecutan. Okey, kemudian peralatan tambahan untuk melihat permukaan kita pilihkan periskop. Periskop. Sini periskop cermin dengan periskop prisma. Dua-dua boleh digunakan untuk melihat permukaan atas. Jadi lebih sesuai ialah prisma. Okay, sebab untuk pilih periskop prisma ialah menghasilkan image yang lebih terang dan tajam. Okey. Kenapa boleh menghasilkan imej yang lebih terang dan tajam? Akibat pantulan dalam penuh berlaku dalam prisma. Okey, bilangan pilar kipas kita pilihkan lebih banyak. Okey, menambah daya tujahan, okey, atau menambah pecutan. Okey, jadi di sini pilihan kita nak pilihkan yang nuklear. Okey, nuklear. Okey, kemudian hydrodynamic, pilihkan prisma, pilihkan yang banyak, jadi pilihan ialah S. Okey, jadi di sini semua. Okey, tuliskan semua aspek. Okey, ini jawapan untuk bahagian C. Okey, kemudian kita lihat bahagian D. Okey, bahagian D ini. Okey, soalan D. Okey, maklumat yang diberikan di sini ialah sebuah kapal kargo tu. Okey, isi padu kapal ini di bawah garisan brimstone air laut ialah 5,000 meter padu dan jisimnya ialah 2.5 10^6 kg. Okey, ini jisimnya ialah jisim yang jisim kapal tersebut. Okey, ketumpatan air laut ialah 1023. Okey, kenapa cikgu cakapkan di sini ialah jisim kapal sahaja sebab soalan nombor 2 sini. Okey, dia tanyakan tentang jisim muatan. Okey, sebab melihatkan semua maklumat yang ada, ini 2.5016, ini adalah jisim kapal sahaja. Okey, ini boleh ignore. Okey, kemudian sini soalan 1, berat air yang disesakan. Okey, kita nak carikan berat air yang disesakan. Kita tuliskan dulu berat air yang disesakan. Okey, ini adalah sama dengan rumusnya V rho G.
Okay, ini juga sama dengan kamu kirakan daya apungan lah. Sebab daya apungan sama dengan perak air yang disesakan. Okay, juga gunakan rumus ni V rho G. V ialah isi padu yang di dalam air. Jadi ialah 5000. Okay, rho ketumpatan cecair 1023. G 9.81. Okay, jadi kamu akan dapat jawapan 50.17850 Newton. Di sini cikgu tidak galakkan kamu puntakan menjadi bentuk piawai sebab nilai ini akan digunakan di bahagian nombor 2. Kalau puntakan mungkin akan menyebabkan jawapan akhir itu tidak tepat. Okey, kemudian soalan nombor 2, nak kirakan jisim muatan. Sebab kapal ni sekarang ialah terapung. Kalau sesuatu objek terapung, maksudnya daya apungan adalah sama dengan berat objek tersebut. Jadi daya apungan juga sama dengan berat kapal tambah berat muatan. Jadi daya apungan tadi saya kirakan ialah 50.17850. Okey, itu yang cikgu cakap. Jangan puntakan jawapan T1 atau tukar kepada bentuk piawai. Lebih baik biarkan tulis seperti ini. Okey, kemudian berat kapal itu 2.50 darab 10 kuasa 6. Okey, kemudian G 9.81. Sebab berat sama dengan mg ya. Jisim darab dengan 9.81. Okey, lagi satulah berat muatan. Maksudnya jisim muatan darab dengan 9.81. Jadi kamu selesaikan, tekan kalkulator, akan dapat jawapan ini 2615 kg. Di sini kalau kamu nak pun letakkan, jadikan jawapan bentuk piawai, jadi okey. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kg. Okey, ini adalah jawapan soalan ini. Okey. Okey, soalan SPP 2025, soalan 9. Soalan ini juga berkaitan dengan tekanan, iaitu prinsip penuli. Okey, soalan 9 ini menunjukkan seorang pesakit asma menggunakan nebulizer. Okey, struktur asas juga ditunjukkan pada gambar rajah 9.2. Okey, kemudian soalan A. Okey, nyatakan prinsip penuli. Apakah prinsip penuli? Kamu boleh rujuk buku teks anda. Prinsip penuli menyatakan bahawa apabila hal laju pengaliran suatu pendalih bertambah, tekanan dalam pendalih akan berkurang atau sebaliknya. Jadi kamu boleh rujuk jawapan ini. Okey, tuliskan di bahagian A. Okey, soalan B, berdasarkan rajah 9.2, huraikan bagaimana cecair ubat dapat ditukar menjadi wap yang halus di sini. Okey, rujuk kepada gambar rajah 9.2 ini. Udara dari mesin pemampak udara dialihkan melalui venturi yang sempit. Semasa melalui satu bahagian yang sempit, hal lajunya akan bertambah. Hal laju udara bertambah. Okey, hal laju udara bertambah menyebabkan tekanan. Okey, udara di sini akan berkurang. Okey, ini adalah mengikut prinsip penuli. Hal laju bertambah, tekanan berkurang. Hal laju bertambah, tekanan berkurang. Okey, kemudian kedua ialah berkaitan dengan tekanan udara di permukaan cecair ubat tersebut.
Okey, kawasan di sekitar Venturi sini tekanannya lebih rendah, tapi tekanan udara di bahagian cecair permukaan cecair ubat sini lebih tinggi. Satu kawasan tekanan yang tinggi, satu kawasan tekanan udara yang rendah. Jadi perbezaan tekanan ini akan menghasilkan satu daya. Apakah kegunaan daya tersebut ialah dia akan tolakkan cecair itu masuk melalui tiub penyalur ubat ke Venturi. Okey, cecair ubat dan udara akan bercampur dan menjadikan wap yang halus di sini. Okey, soalan yang berikutnya. Berdasarkan Raja 9.2 nyatakan kawasan yang mempunyai udara berhalaju tinggi. Okey, sini ada tuliskan kawasan yang ada udara berhalaju tinggi adalah di Venturi. Okey, Venturi yang sempit halaju udara bertambah. Maksudnya di sini halaju udara adalah tinggi. Okey, kemudian kedua tekanan yang rendah. Tekanan yang rendah ialah di permukaan cecair ubat. Okey, permukaan cecair ubat. Okey, soalan D. Tekanan udara di permukaan cecair ubat ialah 101,325 Pascal. Manakala tekanan udara apabila udara dialirkan di kawasan Venturi ialah 100,000 Pascal. Nyatakan perbezaan tekanan udara tersebut. Perbezaan maksudnya tolaklah kita ambilkan nilai yang lebih tinggi 101,325 tolak 100,000. Okey, akan dapat jawapan 1325 Pascal. Okey, soalan nombor 2 diberikan luas permukaan cecair ubat ialah 2.5 darab 10 kuasa negatif 6 meter persegi. Hitungkan daya yang menolak cecair ubat keluar melalui tiub penyalur ubat tersebut. Maksudnya sini kita nak kirakan ialah F. Okey, di sini kita ada A. A adalah sama dengan 2.5 darab 10 kuasa negatif 6. Okey, perbezaan tekanan P sama dengan 1325 Pascal. Kita tahu bahawa F per A sama dengan tekanan. Jadi, berapakah daya yang akan dihasilkan disebabkan oleh perbezaan tekanan tersebut? Okey, kita ambilkan nilai beza tekanan di sini untuk kirakan daya yang dihasilkan. Okey, daya perluas 2.5 darab 10 kuasa negatif 6. Okey, sama dengan 1325. Okey, F sama dengan jawapan ialah 3.3125 darab 10 kuasa negatif 3 Newton. Okey, unit untuk daya ialah Newton. Okay, soalan bahagian E. Ini adalah soalan berkaitan dengan nebulizer juga. Okey, menunjukkan bahawa alat tersebut tidak mampu membekalkan wap halus cecair ubat dalam tempoh rawatan yang lebih lama dengan berkesan. Okey, jadi di sini anda dikehendaki menentukan mana satu yang paling sesuai di sini untuk membekalkan wap halus cecair ubat dalam tempoh yang lebih lama dengan berkesan. Okey, sini aspek yang diberikan ada diameter saluran udara. Okey, kedua ialah jenis penutup mulut. Ketiga, kuasa mesin pemampat udara. Keempat, isi padu maksimum cecair ubat.
Okey, kemudian perlu buatkan satu pilihan. Diameter saluran udara kita pilihkan yang sempit di hujung. Kalau sempit di hujung, laju udara lebih tinggi. Okey. Laju udara tinggi. Okey, laju udara tinggi, tekanan udara akan rendah. Ini adalah mengikut prinsip Bernoulli. Okey, jadi boleh menyebabkan banyak udara masuk ke saluran udara. Dalam satu masa. Okey, kedua ialah jenis penutup mulut. Kita pilihkan membunyi pengedap. Okey, sini ada pilihan membunyi atau tanpa. Okey, biasa jawapan adalah membunyi pengedap. Okey, kenapa perlukan pengedap? Okey, dia ada wap halus keluar dari penutup mulut. Jadi semua wap halus akan disedut oleh pesakit. Okey, kemudian kuasa mesin memampat. Okey, sini berikan nilai 30, 90. Okey, kita pilihkan nilai yang lebih tinggi. Okey, jangan tuliskan nilai 90 W. Okey, tuliskan tinggi rendah. Okey, di sini kenapa? Sama juga di sini banyak udara. Okey. Dapat dialihkan. Okey, banyak udara boleh dialihkan ke dalam nebulizer. Okey, dalam satu masa. Okey, isi padu maksimum cecair ubat tersebut kita pilihkan isi padu yang lebih tinggi. Kenapa nak pilihkan isi padu yang lebih tinggi? Okey, banyak wap halus dapat dihasilkan dalam satu masa. Okey, lebih banyak cecair ubat boleh diisikan di dalam. Okey, jadi kita lihatkan pilihan. Okey, pilihan yang pertama ialah kita pilihkan sempit di hujung. Okey, membunyi pengedap. Okey, kemudian lagi satu ialah kuasa yang tinggi. Okey, isi padu yang lebih banyak 5 dengan 15, jadi pilihan ialah R. Okey, sini pilihan R. Okey, kenapa nak pilih pilihan R? Kamu salin semua sekali di sini. Okey, salin semula supaya kamu pun boleh semak semula jawapan anda. Okey, ini jawapan untuk bahagian E. Okey, ini sudah habis jawapan untuk soalan 9 SPP. Okey, ini dah ada. Okey, ini adalah jawapan soalan 9.